Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku Hasfi. So video kali ini apa yang aku mau buat? Video kali ini aku mau ceritakan tentang kos pemilikan dan bulanan untuk Honda Odyssey, iaitu merupakan kereta MPV yang dikeluarkan oleh Honda. So Honda Odyssey ni untuk sekarang ni, so sebelum ni yang Honda Odyssey ni kita boleh dapat untuk model baru, brand new ataupun all new lah, iaitu Honda Odyssey serba baru yang memang baru keluar daripada showroom Honda sendiri. Tapi model tu untuk information yang aku dapat, dia macam telah discontinue. Ini untuk info aku dapat lah. Anda tahulah betul ke tidak dia pernah dikeluarkan oleh Honda, aku pun tak pasti sangat. Lagipun Honda Odyssey ni merupakan kereta MPV yang agak rare juga di Malaysia ni. Lagi-lagi model yang baru ni, model yang baru ni memang aku tidak sekali pernah nampak di atas jalan raya ni di Sabah ni lah. Tapi tak tahulah di Semenanjung, di Sarawak tapi di Sabah ni ataupun area daerah aku ni lagi terutamanya, memang aku tidak pernah nampak. Kalau kompetitor dia aku banyak lah nampak, macam Alphard ataupun Vellfire, terutamanya Vellfire AH30 tu kan, yang itu memang berlambak lah dekat sini kan. Memang kau pergi keluar je tengok kereta jiran je Vellfire kan. Jadi kalau macam untuk Honda Odyssey ni, melainkan Honda Odyssey yang lama lah. Untuk Honda Odyssey yang lama mungkin ada pernah aku nampak mungkin 2-3 kali dekat atas jalan. Tapi untuk Honda Odyssey yang terbaru ni memang rare gila aku rasa, sebab aku tak pernah nampak kereta ni dekat atas jalan. Mungkin aku tak pasti kenapa orang dah beli, mungkin nama dia ataupun orang lebih memilih untuk membeli Toyota Vellfire atau Alphard dengan harga yang lebih kurang sahaja. Sebab untuk Toyota Vellfire AH30 untuk model sekarang, harga sekarang agak rendah dah, lebih kurang dalam 230,000 pun boleh dapat untuk model ZG punya edition untuk Toyota Vellfire. So agak rendah lah harga tu kan. Kalau gaji 5,000 pun insya-Allah boleh lepas loan untuk 9 tahun. Dari segi maintenance pun kereta-kereta macam ni tidaklah mahal sangat. Cuma dia bukanlah kereta yang mempunyai durability ataupun reliability yang bagus lah. Honda Odyssey ni aku tidak pasti. Kereta ni pun aku kurang sikit lah dapat information. Tapi walaupun macam mana sekalipun, dia tetap ada peminat dia sendiri. Tapi kalau aku tengok design, mungkin Honda Odyssey ni lebih selesa lah dibandingkan dengan Vellfire yang AH30 lah. Kalau kita bandingkan dengan AH40 ni dia nampak mewah sangat lah. Harga dia pun jauh sangat dibandingkan dengan yang model lama tu. So tu yang kita bandingkan tu. Tapi kita bukan mau cerita tentang Vellfire atau Alphard, bukan cerita juga tentang perbandingan antara dua-dua model ni. Tapi kita mau tengok berapa kos pemilikan dan bulanan untuk Honda Odyssey yang terbaru ni. So ini untuk harga recon bukan harga used car, harga recon. So kita akan tengok berapa anggaran kos dia lah. Jadi untuk Honda Odyssey ni, dia menggunakan enjin 2.4 liter yang menghasilkan 175 horsepower dan 225 Nm of torque. So untuk dari segi harga, harga di pasaran sekarang yang aku buat research lah, harga dia bermula daripada 195,000 ke 205,000 pun ada yang sampai 210,000 pun ada. Tapi kita ambil lah lebih kurang dalam 199,000, sebab majority model harga bawah 200,000, hampir 200,000. Ada dalam 198, 197, ada yang 160,000 pun ada. Aku tak pastilah itu harga betul ke atau tidak, ataupun harga diskaun dan sebagainya. Tapi kita ambil harga selamat, iaitu RM199,000. Jadi kalau RM199,000, deposit dia berapa? So kalau kita ambil 10% deposit dia hanyalah RM19,900 saja. So deposit ni bergantung lah. Mungkin kalau kau dapat full loan okey lah kan, tapi jarang lah selalu. Lagi pun kalau full loan tinggi sangat pula bulanan dia kan. Jadi better ambil lah paling kurang pun 10% deposit. Dari segi insurans, yang ini insurans dia sekitar RM7,500. So insurans ni pun anggaran je tau. Ikutlah juga model kereta tahun bila kita beli. Lepas tu ikutlah juga kita ambil polisi insurans yang mana kan. Kita ambil first party ke, third party ke, ataupun ada NCD, tolak NCD, lagi murah lah insurans tu. Yang ini insurans yang aku dapat lah daripada info research yang aku buat, sekitar RM7,500. Untuk Rotex pula sekitar RM724.80. Ini untuk Semenanjung Malaysia. Kalau Sabah Sarawak aku tak pasti, aku tidak terbuat research pula untuk Rotex dia di Sabah dan Sarawak. Tapi selalunya mestilah lebih murah lah kan. So yang ini total upfront payment dia adalah
RM28,124.80 sahaja. So untuk monthly pula, so kalau kita sudah guna 10% iaitu RM19,900 untuk deposit, tinggallah RM179,100 untuk kita buat loan. Jadi kalau RM179,100 ni kita buat loan, kita ambil kadar faedah 2.8% dan tempoh pinjaman 9 tahun macam biasa. So kita mau tengok anggaran paling minimum yang kita perlu prepare untuk membeli Honda Odyssey ni. Jadi untuk bulanan dia, yang aku kira kita sudah tambah tolak darah bagi sekitar RM2,110 sebulan. Ini untuk 9 tahun lah. Kalau orang ambil 5 tahun ke 7 tahun ke, lebih mahal lah bulanan dia kan. Jadi itu untuk dari segi installment. Untuk servis pula, servis kita nak bagilah tinggi sangat, kita letaklah lebih kurang dalam anggaran RM1,000. Untuk wear and tear pula kita letaklah lebih kurang dalam RM5,500. Jadi untuk yearly expenses plus yearly installment kereta ni sekitar RM40,044.80 setahun. So kalau kita bahagi 12 bulan, untuk bulanan yang kita perlu prepare lah untuk kita miliki sebuah Honda Odyssey ni sekitar RM3,337 sebulan. So ini ikut pengiraan aku lah. Ini ikut dua pengiraan masing-masing. Ini anggaran je, anggaran selamat lah yang kita perlu prepare untuk memiliki Honda Odyssey ni. Tapi kalau kau dapat harga yang lebih murah ataupun insurans pun lebih murah, servis tu pun kita anggar saja. Mana tahu kau dapat servis kos yang lebih rendah kan, dan bagus, kos tu lebih rendah lah jadi dia. Tapi kalau ikut pengiraan asas, lebih kurang dalam RM3,337. Ini tidak termasuklah duit minyak, kalau bayar parking dan sebagainya. So ini adalah pengiraan basic sahaja untuk anggaran kereta ni. Boleh lebih, boleh kurang. Itulah dia anggaran yang kau perlu prepare untuk membeli Honda Odyssey. So bagi sesiapa yang berminat, sekiranya anda mampu dah untuk membeli Honda Odyssey ni, bolehlah check it out kan sekarang. Lagipun cuma itulah, kalau anda dapat harga yang murah, manalah tu dapat harga RM170,000 kan. Tapi kalau untuk model used car mungkin boleh dapat harga tu, tapi kalau untuk model recon mungkin harga 18 ke atas juga lah kan. So itulah dia untuk video kali ini. Jangan lupa anda like, komen dan subscribe. So anda boleh request lagi apa kereta-kereta yang anda mau untuk saya kira. So itu jadi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.